Cik Arun, apa khabar? Kenapa tak menari? Tengok kawan Cik Arun tu. Cik Arun, kenapa Cik Arun tipu saya lagi? Buat apa je nama? Cik Arun spring lagi. Buat apalah Cik Arun main-mainkan saya? Kalau Cik Arun tak sukakan saya, bayar duit saya. Sebenarnya bukan saya tak suka pada Cik Norma. Saya suka. Kalau suka, marilah kita kahwin. Kahwin? Kahwin tu ada berat sedikit, Cik Norma. Bukan saya tak nak kahwin, Cenda. Tapi maklumlah. Berapa kali saya kasih tahu sama Cik Norma. Saya ni masih belum cukup umur lagi. Laki-laki Cik Harun menghinakan saya. Laki-laki menghina saya. Bayar duit saya. Kalau tidak, saya adukan pada polis. Yang Cik Harun bagi cek palsu pada saya. Mau cakap pelan-pelan sikit. Mana ceknya? Mana? Baiklah, Cik Norma. Sekarang saya nak bayar hutang Cik Norma dengan cash. Nah, ambil RM500 dan saya nak bagi amaran mulai hari ini Cik Norma jangan ganggu saya lagi. Jikalau Cik Norma ganggu, saya pula nanti adukan kepada polis. Tak ada. Sudah. Leh, sudahlah. Mari kita pergi ke naik kelab lain. Naik kelab lain lebih bagus daripada naik kelab ini. Bye-bye.